Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pengunjung-pengunjung laman web pts.tv. Bersama saya, penulis yang paling popular di PTS, penulis yang paling disukai oleh remaja-remaja. Bersama saya, Ain Maisarah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik, sihat. Jadi Puan, bolehkah kita ceritakan perkembangan terbaru Puan? Apa yang buku terbaru Ain Maisarah tahun 2010? Okey, untuk sekarang ini ada dua buku yang mesti didapatkan di pasaran. Satu adalah buku Ain Maisarah, Aku Mahu Super Bibi. Ini adalah buku gabungan penulisan Ain Maisarah dan juga Izanul Sharif. Buku ini berharga RM17 sahaja. Boleh didapati di kedai-kedai buku seluruh Malaysia. Dan buku nombor 2, yang ini lebih istimewa kerana didatangkan dalam package eksklusif. Ada set box yang sangat cantik. Di dalamnya ada goodies, ada Buletin Seri Bangsa Jilid kedua dan juga ada kipas tangan eksklusif Sekolah Seri Bangsa. Jadi waktu bersukan di sekolah boleh gunakan kipas untuk menyejukkan badan. Jadi dua buku terbaru ini adalah daripada siri Sekolah Seri Bangsa. Perang Rumah Sukan dan juga Juara Rumah Sukan. Harganya hanya RM30. Juga boleh didapati di semua kedai buku seluruh Malaysia. Okey, mungkin untuk peminat-peminat Ain Maisarah mungkin boleh bagi hint sedikit apakah yang akan muncul selepas ini? Yang akan muncul paling dekat pastinya Impianan 3. Manuskripnya sudah siap. Selepas itu kita juga ada Cinderella versus Rapunzel. Itu adalah siri terbaru, siri dongeng Seri Bangsar pula. Ain Maisarah ingin cuba sesuatu yang baru, menulis dongeng. Dan rasanya ada dua buku yang separuh jalan, 50% siap. Aku Mahu Jadi Juliet dan Aku Mahu Jadi Romeo. InsyaAllah semua ni Ain Maisarah cuba cayuk-cayuk siapkan. 2010 juga untuk terbit sebelum Disember 2010. Jadi mesti doakan Ain Maisarah boleh menulis beribu-ribu perkataan. Amin. Jadi untuk peminat-peminat, pembaca-pembaca tegar Ain Maisarah atau mungkin yang baru mengenali Ain Maisarah, khas untuk mereka? Okey, tentu sekali Kak Ain ingin mengucapkan terima kasih kerana selama ni menyokong Kak Ain. Beli buku-buku Kak Ain, promosikan pada rakan-rakan di sekolah. Boleh pinjam, tapi selepas itu jika suka belilah untuk sokong Ain Maisarah ya. Lepas tu mesti pergi ke dua laman web yang sangat penting. Di situ Kak Ain sentiasa beritahu perkembangan Ain Maisarah. www.ainmaisarah.com dan juga Sekolah Seri Bangsa www.sekolahseribangsa.com. Kak Ain juga ada laman Facebook. Kat situ Kak Ain selalu upload gambar-gambar peribadi, perkembangan kehidupan dan juga kerjaya penulisan Ain Maisarah di akaun Facebook Ain Maisarah Novelist. Okey, jadi sama-sama kita doakan apa yang dirancang oleh Ain Maisarah berjaya tahun ini dan sehingga selama-lamanya. Amin. Okey, terima kasih banyak Puan Ain Maisarah. Okey, sekian saja bersama PTS.tv. Kita bertemu lagi dalam sesi-sesi bersama penulis akan datang. Wassalam.